Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Selasa 28 Julai 2026, sedang berlangsungnya program Belajar Sekolah BLIN di Taman Seri Lestari SK Leusa. Jom kita saksikan. Jom. Kami memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran-Mu kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu kami dapat berhimpun dalam program Belajar Sekolah BLIN pada hari ini. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada majlis ini. Mengenai budaya membaca, mencintai ilmu, mengasah bakat penulisan, akhlak dan berfikiran kreatif selaras dengan maklumat program yang menggalakkan dapat membaca dan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Ya Allah, sekolah bersama BLIN. Terlebih dahulu saya ingin melangkahkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak BLIN atas kerjasama, komitmen dan sokongan yang diberikan dalam merealisasikan program ini. Semoga jalinan kerjasama yang terjalin akan terus dikukuh demi memberi manfaat kepada semua pihak. Saya berharap program ini akan mencapai janji dan telah dirancang, menjadi wadah perkongsian ilmu dan pengalaman serta membuka ruang pada kerjasama yang lebih erat pada masa hadapan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin kita merasmikan program Jelajah Sekolah bersama BLIN. Sekian, wabillahi taufiq. Yang berusaha dikatakan sekolah perasaan dan pengusaha Encik Isyara Syedi bin Kisah, guru-guru takbir, guru-guru serta adik-adik pelajar yang saya kasih sekalian. Okey, kat sini saya kenalkan dulu nama dia. Nama dia beri Muhammad Amsyar bin Nawawi. So adik-adik boleh panggil Abang Amsyar lah. Dan tim iaitu Abang Azad dan juga Pak Atika akan menjayakanlah untuk program dan juga eksperimen. Okey, untuk eksperimen yang kami sediakan atau kami bawakan ni, kita ada 3 eksperimen. Yang pertama iaitu eksperimen airbender, iaitu udara. Eksperimen apa? Airbender. Okey. Yang kedua, eksperimen liquid bender. Eksperimen apa? Liquid bender, itu saya. Dan juga eksperimen yang ketiga iaitu eksperimen fire bender. Eksperimen apa? Fire bender. Okey. So apa eksperimen yang kita nak buat ni? Okey. So kat sini akan terangkan secara ringkas. Okey, eksperimen pertama iaitu eksperimen airbender. Eksperimen airbender ni kita akan cuba tipu sikit graviti. Jadi adik akan tengok dan juga abang akan panggilkan beberapa orang pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan untuk mencuba. Okay. So jadi eksperimen apa? Liquid bender. Okay. So eksperimen liquid bender mungkin adik nak tengok, iaitu eksperimen kita nak buat gunung api ataupun nama lainnya iaitu giant space lah. Okay. So eksperimen yang kedua ni pun abang akan panggil beberapa pelajar lelaki dan perempuan juga lah untuk membantu abang untuk buat. So first abang akan buat dulu dan kemudian nanti adik-adik boleh cuba. Okay. So kalau kita tutup kad ni, kita tutup cawan dengan kad dan kita terbalikkan, dia akan jatuh. Okey. Tapi kat sini lah trik yang kita nak gunakan, iaitu kita isikan air. Okey. So step yang pertama, isikan 3/4 penuh air ke dalam cawan. Kemudian adik-adik tutup dan juga terbalikkan. Okay. Kemudian lepaskan perlahan-lahan. So dia tekan. Okay. Abang terangkan sikit apa yang terjadi. Okay. So dalamnya ada apa? Okay. So udara dekat dalam cawan
rumah lah. 3 orang belajar lelaki, 3 orang belajar perempuan. Cikgu yang punya mana? 3/4 no. Terbalikkan. Lepas belakang tangan bawah. Adik-adik nak cuba umur pun nanti boleh bahan-bahan yang perlukan simple saja. Okey, untuk kalau sementara kita tengok adik-adik buat eksperimen ni. Okey, untuk eksperimen kedua iaitu kita tadi kita nak buat gunung Merapi. Okey, bahan-bahan gunung Merapi apa yang abang bawa kita boleh gantikan dengan bahan-bahan yang boleh digunakan di rumah. So nanti abang akan beritahu bahan-bahan apa yang kita boleh gunakan kat rumah. Okey, kita tengok dulu. Terbukti ni kalau untuk cikgu yang tanya, kami gunakan potasium iodide, okay, ataupun boleh gantikan dengan Listerine. Okay, so tadi bahan kalau nak gunakan kat rumah cuka. So serbuk kita nak gunakan apa? Betul, baking soda ataupun serbuk bikarbonat, serbuk penaik. Okay, so kita nama jadi warna ni sebab ada sedikit warna makanan jadi warna ni lah. Okay. Dia bukan bila semua terus jadi tu. Okay. So set yang kedua masukkan dalam bekas yang lebih besar lah. Set yang ketiga masukkan sabun. Okay. Masukkan sabun kalau abang gunakan sebagai 3 atau 4 cup. Kemudian masukkan pewarna makanan. Masukkan pewarna makanan banyak mana? 2 ataupun 3 titik ataupun secukupnya lah. Okay, so nak sebalikkan kita kena buat apa? Goncang ataupun kacau. Okay. Okay, so bila dah larut ataupun bila dah sebati, okay, kita nak masukkan serbuk tea. Tapi dekat sini
biasanya abang nak masukkan terus. Abang akan larutkan dengan sedikit air. So sedikit air ni abang masukkan sebanyak 10 liter air dulu. Okay. So bahan yang tadi itu kita masukkan sebuki. Okay, sebuki ni masukkan hujung sebutir saya maksudnya sukatan. Tapi kalau kita guna kat rumah serbuk bikarbonat ataupun serbuk penaik, kita gunakan biasanya 3 ataupun 4 suhu lah, jadi lebih banyak. Okay. So lepas dah buat ni, kita nak buat apa? Nak sebagi kan? Goncang lagi. Okay. So kita kira sama-sama boleh? Ya, sama-sama boleh. Sebab ada air itu hilang daripada kulit kita pada semua. Cuma untuk eksperimen ni abang tak boleh bagi adik-adik lah. Untuk cuba kalau yang untuk bermain dengan video semua ni kena dapat penilaian dari 2 orang. Okay. So untuk eksperimen ni ada cikgu-cikgu yang nak mencuba. Yang pertama apa? Airbender. Yang kedua Tengok video. Terima kasih kerana sudah menonton berita bersama kami. Jangan lupa subscribe channel TV PSS SK Lawisa.
sumber informasi anda. Bye.